Bang, nak buat 2 lapis ke, bang? Buat 2 lapis ke? Ya. Kawan saya ni, Bang, sedang memastikan perahu ini kukuh. Dia ikat dengan tali, dia akan buat 2 lapis. Sebab kita akan letakkan muatan seperti kat Sati yang memerlukan rangkit yang kukuh. Yang sebelah hadapan tu, bapak tuan sedang mengikat yang buluh di hadapan tu. Di mana panjang dia 24 kaki, lebar dia berapa kaki kan? 6 kaki. Ini standard yang ditetapkan oleh pihak penganjur lah. Bermakna kita akan mula dari sini depan ni, sampai ke belaga sana. Kayu antara pengayuh andalan saya sendiri. Kira-kira saya ingat kalau tak ada paral mungkin 4 jam jugalah baru sampai. Okay. Kita tengah buat apa ni? Sekarang kita sedang menyediakan rakit untuk untuk pertandingan rainforest rakit. Pertandingan rainforest rakit. Hanya juga dari Sirham ke Belaga. Berapa kalau untuk satu perahu, satu rakit ni, berapa batang buluh yang kita perlukan? Sekarang ini kita perlu lebih 10. Yang sekarang ini ada 15. Dan tambah lagi dengan yang baru ini ada 8. Dan nantinya 19 lah sekarang ini. Kita masih mau tambah, ambil 4 lagi. Letak di mana yang 4 tu? Tengah. Di tengah ini supaya dia lebih timbul lagi. Untuk dia lebih timbul supaya dia takut dia tenggelam. Satu rakit ni berapa orang yang akan naik tu? Dalam peraturan undang-undang yang mereka buat 8 orang dan termasuk 2 orang perempuan wajib dalam satu kumpulan rakit. Panjang dengan lebar dia berapa? Lebar ini tidak kurang daripada 6 kaki dan panjangnya 24 kaki ke atas. 24 kaki ke atas. Lebih panjang lebih baik. Tapi tidak kurang daripada 24 kaki. Panjangnya. Lebarnya tidak kurang daripada 6 kaki. Besar boleh. Besar lagi boleh tapi tak boleh kurang. Ya, tidak boleh kurang daripada 6 kaki. Berapa rakit yang dijangka masuk ni? Setakat semalam saya lihat orang yang telah mendaftar. Orang yang telah mendaftar masa borang ada 12 sudah. 12 Ya, mungkin pada hari ini tadi saya tahu berapa lagi yang hantar semula. Hadiah sebab pertama berapa tu? Hadiah sebab pertama RM1,500. Wah. Okay. Hadiah kedua 1,000 dan hadiah ketiga 750. 7 hadiah sekuati RM200 sebuah rakit dan satu rakit hiasan. Pertandingan rakit hiasan satu saja dapat nombor 1 750. Maknanya rakit ni akan kita hias juga tu? Ya, karena kita akan buat hiasan dia depan ini, buat atap dia daripada bahan yang sedia ada ataupun bahan original lah. Bahan daripada hutan yang itu mereka galakkan lah. Sepatutnya kita gunakan tali, gunakan akal untuk mengikat, tapi perlu buat kita tak dapat dari akal setakat ini kena jauh dalam hutan. Okey. Kita gunakan tali je. Okey. Sekarang ni pagi ni akan dimulakan acara perlombaan rakit daripada Tegaham ke Belaga dalam 20 km lah. Kalau perjalanan menggunakan enjin 15 kuasa kuda kira-kira sejam. So, kita akan tengok macam mana dia orang berkayuh. Ada yang 8 orang, ada 7 orang. So perahu tu panjang 24 kaki. Rakit tu.
So rakit tu dia, semua kat sini rakit dia akan buat bentuk tajam supaya dia laju. Banding dengan bentuk pak seki dia akan perlahan. Ujung mana? Sama kan? Dan akan dia beri hadiah juga untuk hiasan ni. So ada hiasan lah ni, nampak ada hiasan. Ada yang tak buat juga. Ujungan tu ada kan? So ada banyak, ada 12. So suka. Cantik-cantik. Senyum! Takut dia bambu ni nak bambu punya. Buat komen sikit. Okay ni, perahu ni. Okey, perahu ni saya tengok special sikit sebab ada penari ngajat yang bertopengkan beruk. Lepas tu daripada, tapi tak tahu dari mana tapi dia ada apa penanda lebah, mekuh. Lebah mekuh. Dan kadang-kadang daripada tradisional punya benda tu. Tahan tu. Apa perasaan Koni nak masuk pertandingan ni? Perasaan? Teruja lah sikit perut Ini pertama kali ke masuk rakit ni? Ya. Apakah perasaan Kak Flora masuk ni? Dia marah ni kita kita tanya dia marah kita Okey, tak apa. Tu apa perasaan Cikgu Bat ni? Nak ambil gambar je. Maknanya kemenangan ni tak ada hal lah. Habis ni saya duduk kat depan dia seorang je lah. Daripada kilogram kita bergayuh ke rakit ke Belaga tak tahu dia berapa jam ni. Ini baru dah setengah jam dah sampai kerangan ni. Tak tahu macam Belaga berapa ni. Kak Flora ada, Freddy ada, Connie ada, semua ada. Bersungguh-sungguh akak ni. Ni mesti dapat 1,500 ni. Ya. Kita dekat dah hijau tu. Kita potong dia. Kejar. Bat. Siapa sebelah tu, Bat? Bat. Siapa yang sebelah tu, Bat? Bat, siapa sebelah tu? Ya, laju sangat lah tu. Nanti depan tu lelah dah. Dah lelah. Apa perasaan Kak Sati? Gembira Kak Sati? Ya, bagus ya. Ayam bebek ayam jangan tenggelam. Ya, Daniel. Ya, masih terus tu bapak tuan steady lah sebab dia dah biasa. Okay, lu teruskan usaha 100 plus. Minum dulu. Minum. Patutlah diorang bagus dapat minum 100 plus. Kami tak ada. Ya, laju. Laju lagi, semangat. Ya, semangat. Tak apa, jangan risau. Dapat rakit tercantik ni, jangan risau. Rakit ni paling cantik sekali. Mana dia buat, dia ada pendayung macam tu. Itulah cuma beratur mereka tu. Nak bersih kita masak. Cepat ke? Ni orang muda ni. Kau cerita tengah-tengah aku pekan dia mai bagian ni Pak. Dia gambar ni. Kalau aku bagi cepat. Ada tempat masak nasi mereka tu. Makan nasi dululah. Makan nasi. Rehat dulu. Mana dum? Makan nasi dulu. Best je. Inilah satu-satu rakit ada tempat meja makan Oh, cepat. Sambil dia berdayung dia makan. Ya, itu dia. Cantik. Saya benang ni. Tangkap gambar. Tipu. Jangan. Ini orang. Jauh ni depan tu. Sudahlah tu, rehatlah dulu. Pakai masa. Kalau cak imang nak berang, susah tak berang juga. Kalau imang nak
Kuala air. Cantik atau? Not bad. Yeah. So, rakit SK Lonsgau sampai juga ke Garisan Penamat. Masa dia kira, dia akan ambil masa. Siapa yang dapat masa paling cepat, dia dah menang. Walaupun dia sampai akhir sebenarnya belum tentu dia tempat terakhir. Perjalanan berapa jam? Perjalanan mengambil masa hampir 5 jam. Lagi 10 minit, 5 jam daripada Sejaham ke Belaga. Okay. Hello! Woo!